Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang mulia ini, kami ingin melakonkan sebuah kisah yang bertajuk Suara dari Langit, Kisah Bilal bin Rabah. Di tanah gersang Mekah, seorang hamba berkulit hitam diuji imannya. Namanya Bilal bin Rabah. Seorang yang hanya punya satu kekuatan, imannya yang tidak tergoyah. Bilal, katakan saja, engkau tinggalkan Muhammad, sembah kembali bahala-bahala kami. Tuhanku adalah satu, Allah yang Esa. Kalau begitu, biar batu ini ajar kau hati menyesal. Wahai Umayyah, berapa harga Bilal? Aku ingin membelinya. Hah, dia hanya hamba hitam yang degil. Kau mau beli dia? 10 dinar. Aku bayar 20. Kerana nilainya bukan tetap pada kulitnya, tapi pada imannya. Hahaha. Wahai Abu Bakar, aku kini bebas. Lepas bila dari kau. Tidak Bilal, engkau bebas kerana imanmu telah memerdekakanmu lebih awal sebelum aku menebusmu. Bilal, engkau kini saudaraku di jalan Allah. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Hanya suara ini yang meniru manusia kepada Allah. Izinkan aku menjadi penyembah azal untukmu. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat membina masjid. Namun, timbul persoalan, bagaimana memanggil umat Islam menunaikan solat berjemaah? Bagaimana kalau kita gunakan loceng seperti orang Nasrani? Tidak, itu bukan cara kita. Mungkin kita menyalakan api di menara masjid. Atau seseorang boleh menyeru dengan suara. Abdullah bin Zaid bermimpi tentang lafaz azan, lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya mimpi itu benar. Suruhlah Bilal melaungkan azan kerana suaranya indah dan merdu. Aku, wahai Rasulullah, layakkah aku seorang bekas hamba? Bilal, suaramu akan menyeru manusia kepada Allah. Engkau adalah muazzin pertama umatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan buat pertama kalinya, langit Madinah bergema dengan suara tauhid dari suara seorang bekas hamba. Ya Rasulullah, dahulunya aku diseksa kerana menyebut nama Allah. Kini aku dimuliakan. Selagi aku masih hidup, azan ini akan terus bergema. Suasana di Madinah bertukar pilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Madinah sunyi. Di penjuru masjid, Bilal duduk termenung. Bilal, sudah masuk waktu subuh. Umat menantikan azanmu. Bagaimana mungkin aku ingin melaungkan azan sedangkan tiada lagi suara baginda menyahut? Suaramu adalah semangat mereka, Bilal. Setiap kali aku ingin menyebut Rasulullah, dadaku bagai direntak. Ya Rasulullah, dahulunya aku menanti setiap waktu solat kerana aku tahu engkau akan berada di saf pertama. Kini azan terasa kosong. Bilal akhirnya memohon izin meninggalkan Madinah ke Syam. Wahai Abu Bakar, izinkan aku pergi. Aku ingin berjihad agar rindu ke Tur Ubaid. Pergilah Bilal. Semoga suaramu bergema di langit Syam. Sewaktu di Damsyik, Bilal bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Wahai Bilal, sudah lama kau tidak menziarahi aku. Tidakkah kau merindui aku? dan akhirnya Bilal bersiap dengan segera untuk pulang ke Madinah. Apabila sampai ke Madinah, Umar cuba memujuk Bilal untuk melaungkan azan semula. Lalu Bilal menolak. Bilal, sudah masuk waktu zuhur. Sudah lama kamu tidak melakukan azan. Kami merindukan azanmu. Bilal, laungkanlah azan. Wahai Umar, aku hanya muazzin di zaman Rasulullah, bukan di zaman engkau. Lalu Umar merasa amat kecewa dan akhirnya berjumpa cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husin, untuk memujuk Bilal melaungkan azan. Lalu Hasan dan Husin duduk bersama di samping Bilal. Pakcik Bilal, apakah kau benar tidak melaungkan azan? Benar, wahai Husin. Bagaimana aku ingin melaungkan azan,
tanpa mendengar langkah baginda keluar dari rumahnya. Setiap kali aku ingin melafazkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hatiku seakan terhenti. Wahai Pakcik Bilal, kami rindu suara azanmu. Kami rindu suasana ketika datuk kami hidup dahulu. Tidakkah kamu ingin menghidupkan kenangan itu walau sekejap? Aku takut. Aku takut, wahai Hasan. Aku takut hatiku rebah kerana terlalu rindu. Jika engkau melaungkan azan, biarlah kami yang mendengarkan dahulu, agar kami dapat mengenal datuk kami. Mungkin inilah cara untuk Allah mengenal rindu. Ya Allah, betapa besar kasih-Mu. Engkau menghantarkan cucu-cucu Rasulullah untuk menyentuh hatiku yang telah beku. Jikalau ini kehendak-Mu, izinkan aku melaungkan semula kalimah suci itu. Di Madinah, atas permintaan cucu baginda, Bilal melaungkan azan sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat Bilal mula melaungkan azan, seluruh penduduk Madinah terkejut, seolah-olah Rasulullah SAW masih ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Bilal, lanjutkanlah azanmu, wahai Bilal. Teruskanlah melaungkan azan. Bagaimana? Bagaimana? Di saat aku ingin menaunkan azan, aku seolah-olah melihat Muhammad keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk menunaikan solat. Bilal, sabarlah. Kita akan bertemu semula di syurga. Ya Allah, jika ini azan terakhirku, jadikanlah suaraku ini saksi bahawa aku telah menyeru manusia kepada Engkau dan kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika suara itu bergema di bumi Madinah, seluruh penduduk keluar dari rumah. Mereka menangis teresak-esak kerana suara itu mengembalikan kenangan indah yang paling mereka cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, itulah Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah, penyeru tauhid yang suaranya masih bergema dalam hati orang beriman hingga ke hari ini. Ya Rasulullah, kami rindu padamu. Ajarkan kami untuk
mencintai seperti Bilal mencintaimu, untuk berkorban seperti sahabatmu berkorban, dan untuk menegakkan kalimah Allah walau apapun dugaan. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu salam alaih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.